There's nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. Trip kali ni aku rancang ke pantai timur lagi guys. Kali ni wife aku ikut sebab nak makan nasi kerabu original katanya. Perancangan yang aku buat 2 hari je sebelum bergerak. Aku memang tak plan lama sebab kalau aku plan lama-lama nanti benda tak jadi. So 2 hari lagi sebelum bergerak aku dah plan dah. Okay guys, untuk hari pertama perjalanan aku dari Selangor menuju terus ke Kuala Terengganu. Macam kebiasaan yang aku buat, aku akan pastikan di setiap perhentian mesti ada stesen minyak dan aku pastikan minyak motor aku sentiasa penuh. Dalam perjalanan ke Kuala Terengganu ni, aku plan juga untuk singgah makan tengah hari dekat Temerloh nak makan ikan patin original. So kami berjalan masuk Temerloh tu, adalah dalam 2-3 kedai yang kami jumpa, tapi pilihan yang kami buat pada ketika itu adalah di sini. Jom. Okay, sekarang ni aku dekat restoran Syah Patin Tempoyak, Temerloh, bandar ikan patin original. So kita nak tengok berapa harga semua ni. Udang, cendawan kuku, patin badan. Tadi yang tak ni lagi. Air nak? Ya. Abang Ali dah. Tak boleh, dah pergi dah. Dia dah pergi. Duduk ke tempat. Nasi separuh, nasi satu lah. Okay, nasi satu kan? Ulam ni 3, ular raja 2, timun 2. Ya. Sekejap sayang. RM9. Yang tadi tak bayar lagi. Air tak ada. Air suam 2. Tambah RM9 dekat dalam. Nanti Okey. Nasi satu je. Tadi nasi kat sana. Nanti ada saya bagi kertas. Okey tak? Okey, sama. Okay guys, total keseluruhan lauk yang aku ambil tadi RM75 dekat restoran Syah Patin Tempoyak. Okay guys, sekarang ni aku dekat Syah Patin Tempoyak dekat bandar Temerloh. Actually dia bukan kat bandar, dia betul-betul tepi sungai. Kalau korang nampak tu sungai, lepas tu ada papan tanda kat belakang tu, apa dia tulis ni? Restoran Syah Patin Tempoyak. Aku ambil yang badan dia. Dia ada Faiz pula. Dia ada Faiz dengan apa? Dengan lauk tempoyak ni, kuah tempoyak. Bismillah. Tak sabar. Dan macam-macam lauk pilihan lah. Tak pedas. So pedas dia sedap-sedap rasa. Sekali ni.
Saya rasa tu tak beli ikan dia. Ikan dia nampak fresh kan? Nampak putih. Yang baloi atau patah balik tadi, sebenarnya kita orang dah lalu dah Syah Patin ni. Tapi memandangkan kita orang dah ada tujuan sebelum datang sini, kita orang nak pergi ke adalah satu tempat tu. Tapi memandangkan tengok macam suram, lepas tu layanan tu tak berapa nak best. Jadi kita orang patah balik dekat Syah Patin ni. Ini apa? Cendawan Kukuh. So, okay guys, luput makan. Kalau korang datang sini, korang search je Syah Patin Tempoyak. Memang dia akan bawa. Sekarang ni mudah dah. Tulis je. Ni tempoyak campur dengan belacan. Bismillah. Harga keseluruhan ni guys, dalam 75, bukan dalam, memang harga dia RM75. Patin badan, sepinggan, semangkuk cendawan kukuh, udang besar ni, ikan sembung dengan ulam, timun 2 biji, semua RM75. Aku tak pasti kan. Aku tak pandai nak nilai harga makanan. Sebab kalau sedap, okey je. Harga tu sedap. Sebab kalau sedap ni jangan berkira. Tuan dalam perjalanan ke Kuala Terengganu kan, nak terjah Terengganu. So, okay. Kalau pengen kata mula ni, aku saja gua singgah je lah dekat Syah Patin. Makan ke tepi sungai. Memang sedap. Sambil cuci mata dengan sungai. So, okay guys, kau makan. So, doa yang kejadian tadi pergi balik. Selamat. Okay, bye. Okay guys, aku dah pergi makan dekat restoran Syah Patin Tempoyak ni, Temerloh Bandar Ikan Patin. So ni sungai dia. So aku makan kat sini tadi. So dapatlah makan tepi sungai. So mungkin yang tu sangkar dia kot. Sekejap aku zoom, try zoom. Dia zoom atau tak dia zoom? Oh, okay, tak dia zoom. So kalau korang tengok dekat tepi-tepi tu, tu sangkar-sangkar dia kot. Sangkar-sangkar ikan patin. So sepanjang sungai ni ada sangkar-sangkar dia. So okay guys, aku nak teruskan perjalanan ke Kuala Dungun, kemudian ke Kuala Terengganu, lepak semalam. Lepas tu tengoklah mana plan lagi kita. Kita tak plan, kita jalan terus je. Okay guys. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim, jom gerak.
So aku dah sampai Kuala Terengganu. Kali ke 2 selepas 2 minggu ke 3 minggu aku di Terengganu. 4 bulan. So malam ni aku sampai je. Lepas aku check in, aku pergi Pantai Batu Buruk. Sekarang ni Pantai Batu Buruk, makan malam dekat Warung Dalam Kenangan. Okay, kalau korang datang sini, dia ada 2 tempat tau. Satu sana, satu lagi dalam ni lah, dalam bangunan. So aku pilih dalam bangunan lah sebab dekat sana dia lantai dia berpasir. So takut kalau ada budak-budak main kan, so dia naik abuk, naik debu. So aku pilih je lah dalam bangunan ni. Okay guys, setelah aku meneliti menu-menu yang ada pada buku menu Warung Dalam Kenangan ni, tinggal kenangan je lah. Sebab warung ni air ada ni lah, air nak apple, nanas, rock melon, mangga, tembikai kosong, tembikai tanpa gula, suam. Okay, sambung balik. Tinggal kenangan je lah. Sebab menu-menu yang ada kat sini, kalau korang bawa family besar, berbaloi. Kalau macam aku berdua je, kurang berbaloi. Sebab lagipun dah malam kan. So aku ambil mi goreng mamak je. Lagipun dah malam kan. Siang tadi aku dah layan patin, dah makan nasi. So malam ni aku makan yang berat juga tapi ringan. Macam mana tu? Tapi tak apalah. Memandangkan dia punya menu-menu pun agak kuantiti dia banyak. Bukan soal harga, bukan soal wang. Soalnya takut tak habis sebab kuantiti dia banyak. So aku ambil mana yang makan. So besok tengah hari kita nak makan banyak juga. Okay guys, inilah makanan malam aku. Mi goreng mamak, telur dadah dengan tembikai suam tanpa gula. Ni apa? Tom yum ayam lemon. So ni je lah kita orang makan malam ni. Esok tengah hari kita makan kau-kau ni. Right, jom makan. Kalau korang nak datang sini terpulang lah. Tapi untuk aku tak datang lagi. Sebab kalau family besar datang lah. Family besar datang. Kalau berdua je tak datang kot. Aku akan cari tempat lain. Right? Okay guys, sekarang ni aku dekat Pantai Batu Buruk. Lepas makan makan dekat Warung Dalam Kenangan tadi. So kita orang pergi dekat Pantai Batu Buruk, tepi pantai. Memang cantik. Cantik pantai dia waktu malam. So adalah family-family yang duduk-duduk bentang-bentang tikar. So aku lalu je. So lepas ni nak pergi pusing-pusing sikit dekat Jabatan Angkat. Lepas tu kita orang nak balik hotel, nak rehat. Okay.
Okay guys, pukul 8.18 pagi. So hari ni aku nak teruskan trip kerja Terengganu aku. Siap-siap jap, kemas barang. So hari ni kita orang check out. Lepas tu kita orang akan teruskan perjalanan naik atas lagi sampai ke Kota Baru. Sebab perancangannya 2 malam dekat KT ni. Tapi bila fikir-fikir balik, 2 malam dekat KT macam tak berapa okey lah kan. Sebab malam tadi sampai kita orang dah pusing sana pusing sini apa semua. So hari ni siang ni kita orang nak pergi beberapa tempat dekat KT ni. Habis je plan perancangan kita orang, kita nak terus naik ke Kota Baru. Okay guys, siap dah. Tak semua ni kemas-kemas sikit. Lepas ni kita nak gerak pergi ke Kuih Asap Kelong. Aku tak tahu apa ada kat sana. Mungkin banyak jual kuih kot. Okay guys, dah beli kuih angkok, kuih apa? Nganan susu. Lepas tu ni kuih paket. Try rasa dulu. Panas-panas je, fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ah. Panas ni. Loh, sedap. Paket. Ni kuih paket. Rangup bunyi tu. Awak tahu dia masak pakai apa? Buat apa? Tepung beras. Sedap ah. Sedap. Nak. So balance ni kita bawa pergi makan. Okay guys, aku dekat Singgang Budu. Sini dia lauk dia banyak. Memang banyak gila. Kau ada pilihan lah. Macam aku ambil ni Singgang
Singgang apa? Daging. Singgang daging. Dia kuah dia jernih. Singgang daging sikit. Boleh lah. Okey lah. Ulam. Ni ulam. Ulam banyak lah. Ulam terung kecil. Ada timun, ada bendi, ada bendi tak terung, cili ada, petai ada. Yang ini sudah semestinya sambal belacan. Datang Terengganu, Kelantan, ini mesti kita ambil. Ni apa? Budu. Okey, lepas tu ni lah. Lauk-lauk biasa je aku ambil. Cuma aku nak rasa je dia punya singgang daging. Panas juga ni. Ni tadi kuih aku beli dekat apa tadi ya? Kuih Markau asap. Asap, kuih asap. Apa benda dah tadi tak ingat. Ni apa nama dia? Sengang. Tapi ingat ujung dia telur. Ujung dia telur tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap je lah. Ni dah sedap. Memang sedap. Yalah, sebab dia punya apa? Dia punya original pun daripada sini kan. So sedap lah. Okey guys, jom sebut makan. Ni tadi. Ni paket. Apa tu? Dia buat apa? Pekok ke paket entah. Paket. Apa? Dia punya kelapa dengan bulut. kelapa dengan tepung bulut. Kalau korang tengok separuh muka aku panas, cahaya sebab aku duduk dekat corner lot. Senang aku nak buat video. Dalam singgang ni dia ada bawang putih, asam keping, dah semestinya daging. Lepas tu adalah rencah-rencah lain dia. Kuah dia sedap lah. Terima kasih. Ni penting guys, ni penting. Datang Terengganu, datang Kelantan, ni penting. Kalau orang dalam pantang elok pakai singgang. Makan pula dengan petai rebus. Petai rebus. Kita ada sambal belacan juga. Kentang sambal. Sedap sambal belacan dia. Singgang budu ni betul-betul dekat depan hotel kita orang duduk, hotel bajet. Nama hotel tu The Inn. Jalan depan sikit jumpa lah. Kalau korang duduk jauh daripada situ, korang waste je singgang budu, korang pun jumpa je. Betul-betul tu jalan. Tak banyak tempat pun aku terjah dekat Terengganu ni sebab aku dah plan sehari lebih kurang macam tu lah sampai petang. Tapi dah bagi aku sambal belacan ni padu kan. Memang padu. Satu lagi guys, petai dia ni. Petai rebus ni. Kau cecah sambal belacan, kau makan sekali dengan kulit-kulit ni. Betul. Sebab kalau kau makan dengan kulit-kulit sekali, Ubat. tak bau. Ubat. Dan dia jadi ubat. Ni yang penting. Pernah dengar?
kalau korang datang Kuala Terengganu ni, kalau korang rasa nak singgah, singgahlah. Tak ada masalah untuk kita cuba. Bagi aku tekak aku ngam dekat sini. Kalau datang lagi, insyaAllah kita repeat. Okay guys, aku berhenti dekat pusat kerbuk leko ni. Mana ni? Entah mana dah tempat je ni. Aku pun tak pasti lah ni kat mana. Sebab jalan je tadi kan. So berhenti kejap, nak makan kerbuk leko losong. Kita duduk sini kejap sebelum teruskan perjalanan. Banyak daripada sana bawa ke sini. Kita orang pilih sini lah. Tapi ni kat mana Masih lagi dalam. Oh, okey. Ini dekat Jerteh, Besut, Terengganu. Masih lagi dalam kawasan Terengganu. Okey guys, lepak dulu sini sebelum teruskan perjalanan.